Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Nampak ada pocong kat tepi katil kita. Meracau dia dah terpekik apa semua Nampak ini kuntilanak semua. Apa dia ni bikin kat sini Aku macam seram itu nak tanya tu. Pasal tak Dia dipanggil kotak 7 telefon. Selamat kembali ke bahagian nombor 2 bersama Ruqyah dan Mantra. Dan tetamu kita hari ini masih lagi Yang Mulia Tuan Herman Sudhir daripada Terapi Bil Quran. Tapi sebelum tu kita nak ketengahkan juga podcast kita ditajakan oleh Pondok Abang, Your Authentic Malay Food Made Traditionally in Singapore. Mereka ada kedai di Clementi, di One Cluny Road, Botanic Gardens dan di Yishun. Kalau you all nak pergi ke frozen food mereka pula kat mana Kai? Korang boleh pergi kat Bukit Gombak Pai Pasar atau pergi kat Junction 9 dekat Yishun. Dekat sana ada banyak lauk-lauk yang dah frozen, yang dah siap. Ada juga yang meal yang dah ready punya. Ready to eat Betul. Just masuk dalam microwave, panaskan 5 minit 10 minit, panaskan, dah boleh makan. Terbaik. Betul. Ataupun juga you all boleh borong barang-barang dekat online jugalah. Barang-barang sampai dekat rumah, and boleh pakai promosi. Betul. RMXPA untuk mendapatkan $5 diskaun setiap pembelian $30. Dia punya website www.pondokabang.com. Okey, Tuan Herman Sudhir. Tadi sebelum kita wrap up bahagian nombor 1, you ada cakap tentang anak buah dia. Apa jadi tu? So waktu saya mula-mula buka persawatan kat Bandar Baru Dah Johor Bahru, saya seorang je. Ni depan Masjid Jami Bukan, ini depan Pro 2 dekat dengan LHDN, dekat dengan Angsana sana. Okey, so atas Agro Bank, saya seorang-seorang je rawat, isteri saya jaga kaunter. Ada datang satu seorang imam masjid, tempat yang saya selalu semayang. Imam tu datang, kata, "Syekh, boleh tak tolong," dia kata, "tolong rawat adik dia." Saya kata, "pasal adik dia?" Wah, dia macam gila dia kata. Dia gila macam mana? Dia mengamuk, dia tendang pintu sampai pecah, nanti tiba-tiba jadi macam babi hutan. Dia kata, macam apa saja jadi macam gitu, dia kata. Itulah dia kata, dulu dia kata belajar di sebuah madrasah di seberang, tak nak kata kat mana lah So sekarang ni dia balik, dia pakai susuk, dia kata. Susuk mas. Pakai susuk. Waktu tu saya tak tahu susuk apa. Bila adik dia datang, baru saya interview, baru saya tahu rupanya dalam badan dia ni ada 21 susuk emas. Alhamdulillah. Banyak tu. Banyak. So saya kata, sebab apa kau pakai susuk? Sebab dia kata Pak Kiai dia kata boleh pakai susuk. Dan dia ni selalu suka buat amalan-amalan menarik tenaga batin ni semua. Dia tarik tenaga bulan, tenaga Kaabah, tenaga energi masuk kat dalam badan. Jadi kalau orang nak pukul, dia hanya perlu zikir saja, Allah, Allah. Nak pukul, terpelanting. Orang nak tetak je terpelanting. Belum kena dah tercampak ni. Wih, hebat dia kata. Serius tu. Tetapi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kan saya kata cerita tadi, kalaulah betul ilmu ini ilmu yang hak, zaman dulu Jepun tak menang dah. Betul. Jepun dah lari dah. Betul. Tak ada nak invasion ni Jepun. Kita hantarlah je kat mana-mana negara Islam yang sedang bermasalah, suruh je pergi zikir saja, lepas tu kita pukul dia. Terpelanting dah. Tapi tidak, itu hanya tipu daya saja tuan-tuan. Dijajah juga Dijajah juga, potong kepala juga. Betul. You know? So buik saya ni, saya nak rawat dia susah. Cakap tu serang, susah nak rawat dia. Okey. Dia makan masa dekat 1 tahun duduk di pusat rawatan kita jadi perawat. Saya suruh dia baca Quran. Hari pertama nak baca Quran memang kepanasan. Tak apa, saya tolong. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai dia boleh baca Quran dengan fasih. Arti dia dah boleh baca Quran. Alhamdulillah, lepas tahun baik dah. Sekarang dah kahwin, dah ada anak semua. Masya-Allah. Masya-Allah. Ada seorang. Kenapa susah Ustaz? Susah apa? Kenapa susah nak merawat dia? Kadang-kadang Allah susahkan dia tu biar dia sendiri yang usaha dan kembali pada Allah dan bertaubat. Cuba bayangkan, kalau saya rawat dia sekali, sembuh. So besok kalau dia sakit, dia cari siapa? Perawat. Betul.
Dia tak cari Allah. Perawat rawat. Tu sebab saya kata kadang-kadang hikmah tu Allah bagi ujian tu kat kita tu sampai kita berubat sana berubat sini tak baik-baik, sampai at last kita tak tahu nak buat apa, kita sujud menangis kepada Allah, tolong aku ya Allah, aku sakit ya Allah. Waktu tu Allah bagi kesembuhan. Betul juga. Sebab apa? Allah nak ajar kita kembali kepada Dia. Itu kadang-kadang konsepnya yang kita banyak tak sedar. Kita lebih sibuk nak cari perawat, tapi kita tak nak menangis dan cari Allah. Betul. Dan kalau perawat tak habis-habis ceritanya pasal ketaksupan, ni yang hebat, abang yang hebat, akulah yang boleh rawatkan kau. Kau kena always buat package ni. Ni package ni untuk 10 kali punya package rawatan 47,000 contoh. Okey, so nanti aku akan datang rawat kau. Dan anda bergantung pada makhluk ke kepada Allah? Betul. Ajar pesakit untuk nangis kepada Allah. Kalau anda pergi berubat tapi diri anda makin tak dekat dengan Tuhan, something is wrong. Betul. Kerana perawat itu membuat anda jadi sibuk kepada rawat tapi tak sibuk mencari Tuhan. Sedangkan Allah yang menyembuhkan kita ikhtiar. Tapi yang nak melawan, melindung kita dari syaitan ini adalah apa? Zikir-zikir kita, doa-doa kita kepada Allah. Betul. Perawat ni sebenarnya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, tolong sekat 20-30% aja. Another 70% is kita. Kita yang nak kena usaha dan ikhtiar. Selalu saya bagi analogi dan contoh inilah. Rusdi, Ya, saya. pernah dengar orang sakit kencing manis tak? Kencing manis pernah? Diabetes. Okey, So normal. contoh kalau anda ada diabetes, Ya, saya. siapa kena makan ubat? Doktor ke anda? Doktor kena cuba dulu. Yalah, kalau benda tu dah clinical research kata baik lah. So kasih kau makan ubat. Okey, saya Okay, makan. kau kena ikut makan timing kan. Betul. Lepas tu siapa yang kena diet? Kita lah. So sama dengan pesakit. Kalau anda ni sakit, bukan perawat yang nak kena baca Quran panjang, anda yang kena baca Quran panjang. Betul. Anda yang kena pergi belajar solat kembali dan nangis kepada Tuhan. Lepas tu jangan salahkan perawat ni tak bagus. Kita salahkan perawat ni tak hebat. Betul. Perawat ni makan duit. Sedangkan kita pun tak nak usaha nak rawat diri kita sendiri, macam mana? Betul. Mungkin kalau sembuh dia cepat sangat, dia baca satu page Quran aja. Betul. Tak ada usaha untuk khatam Quran. Dia jiwa dia, roh dia, hati dia tak kembali kepada Allah. Betul. Dia masih lagi bergantung kepada makhluk. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, jom untuk anda yang sedang sakit, pergi berubat. Teruskan dengan perubatan anda. Jumpalah mana-mana mu'alish kan, yang tidak mengambil kesempatan di atas kesempitan dan ujian anda. Tetapi anda sendiri kena usaha bagaimana nak merawat diri anda sendiri dengan Al-Quran. Dengar Quran dulu as a start. Faham tak? Dengar Quran dulu as a start. Kalau mungkin dia tak boleh baca Quran, kita jangan paksa. Betul. Dengar je Quran. Kalau dengar pun tak boleh, tengok kartun je lah, dia kata sekarang kan. Kalau Quran pun kau tak nak dengar, macam mana kau nak baik? Betul. Dengar je. Minta maaf lah tuan-tuan saya kalau cakap straightforward ni, tapi please dengar Quran dulu. Okey. Tadi ada orang tanya saya pasal apa? Pasal anak murid saya 21 susuk. Okey, itu sudah settle. Ada apa-apa? Tapi satu perawat. Tapi kejap-kejap. Tapi yang at last susuk dia dapat keluar, Ustaz. Ini banyak orang silap faham ni. Banyak orang salah faham. 21 tu keluar ke tak susuk tu? Kan saya dah kongsikan kan. Okay, saya pernah kongsikan dulu di ceramah-ceramah saya bagaimana saya dijemput datang ke sebuah hospital di Johor. Pukul 1 pagi. Sebab apa? Seorang anak ni menangis-nangis, start datang boleh tak, mak saya dah nazak, dah kat ICU. So saya pergi ke hospital tu pukul 1 pagi. Saya diajak masuk ke dalam satu tempat yang ada cermin saja. Okey, mak dia tengah baring kat ujung sana, tengah ikat. Okey, kena tebuk tepi dia ni. Saya kata, apa pasal ni teruk sangat? Dia kata, mak saya ni tak tahulah apanya hantu ni masuk, asyik mengamuk aja. Lepas tu doktor x-ray dia, doktor nampak ada 2 batang jarum kat mulut. Oh, saya kata tu susuk, orang dulu-dulu biasalah, saya kata kan. Dia pun tak tahu. Tapi dia kata bukan setakat mulut aja ada, kat kemaluan pun ada, dia kata. Nak keluarkan macam mana tu? Makcik dah tua dah terbaring tu atas hospital. So saya kata tak ada masalah. Ini silap kita tau tuan-tuan. Kita anggap nak kena keluarkan objek itu. Now, contoh yang selalu saya bagi kepada pesakit-pesakit semua. Ini apa? Syarhan? Pen. Okay, Bujdi, betul Kai. Ini pen kan? Pen mahal. Pen mahal tu. Pen mahal ni. Masya-Allah. Mana kau tahu aku beli kat Thailand ke semua ni. Masya-Allah. Pen ni yang buat dia boleh fungsi tulis apa? Dakwat dia, ink dia. Kalau dia punya ink tak ada ataupun dah habis, boleh tulis tak? Tak boleh. Tak boleh. Susuk ni tuan-tuan,
Okey, tak kira apa tau, sama ada susuk emas, jarum emas ataupun berlian ataupun apa benda lah sekalipun susuk, yang buat benda itu kalau kau letak kat muka orang tengok cantik, bukan objek tu. Bukan, tapi bahan yang dimasukkan. Inti dia Dakwah apa dia? Dakwah dia ialah apa? Khadam. Jin. Jadi sekarang ni kau nak keluar apa? Keluar ink dia ke atau keluar jin dia? Oh, that's a good metaphor. Ya, keluar ink dia lah. Keluar ink dia. Kalau tak ada ink, boleh pakai tak? Tak boleh. Tak boleh. So, sebab kita jangan salah faham. Kalau makcik tu dah ICU, dah tua, kau nak keluarkan macam mana? Kau nak korek keluarkan dia punya jarum? Mungkin perawat nak mengeluarkan itu susuk, nak menceritakan dia hebat. No. Tak perlu hebat, tuan-tuan. Dengar sini. Kita sekarang ni, kita nak keluarkan jin tu, dakwah itu daripada fungsi susuk. Jadi kita tak perlu nak kena keluarkan benda tu. Bayangkan ada orang datang dah 50-60 tahun benda tu masuk, dia dah sebati. Kau tak boleh nak keluarkan, tapi yang penting kau kena keluarkan jin tu. So makcik yang sedang baring kat atas katil hospital tu, kita hanya doa kepada Allah. Tak perlu nak datang dekat pun kat dalam ICU. Doa pada Allah. Kan ruqyah ini adalah jampi, tapi dia juga adalah doa. Ya Allah, kesian makcik ni, ya Allah. Kita bacalah ayat-ayat Quran. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ayat Quran ini kau batalkanlah segala perjanjian susuk yang pernah digunakan pada suatu ketika dahulu. Kau keluarkanlah. Dan kalau pesakit itu sedar, dia datang, saya dulu pernah pakai susuk, syarat pertama nak keluarkan susuk tu apa? Taubat pada Allah. Ya Allah, aku salah ya Allah dulu. Dah lepas taubat, syarat taubat pula 3. 1, kita kena sedar. Nombor 2, kita jangan ulang lagi. Nombor 3, kita kena menyesal. Aku tak nak buat lagi dah. Cukup. Okey. Settle. Tak payah nak jalan bawah suar dalam. Tak payah nak jalan bawah bawa ampayan semua. Sate. Nak beli sate, boleh sate boleh. Hantar sini kita makan. Artinya kita jangan ikut pantang larang dia. Jangan layankan lah. Sebab apa setan kasih pantang larang gitu? Komitmen. Sebab taksub lah. Yes, kesetiaan. Itu dia nak kita setia dengan dia. Apa kena-mena pisang dengan pakai susuk? Betul. Apa kena-mena sate dengan pakai susuk? Betul. No, itu hanya sebenarnya dia nak kita kasih komitmen kita lah, kesetiaan kepada dia, bahawasanya kita tak akan makan sate selagi kita pakai benda tu. Mengarut. Mungkin zaman sekarang pakai susu tak boleh makan burger ke, tak boleh makan KFC ke, tak tahulah. Ikut zaman lah, chicken chop ke. So the thing is, kalau pakai susuk pun jangan risau. Baca Quran, insya-Allah keluar benda tu. Faham. So jangan salah faham. Pesakit anak murid saya tu, susuk je ada yang keluar, ada yang tak. Ya, ada yang susah keluar. Tapi yang penting setan tu keluar. Itu yang paling important sekali. Wallahualam. Bukan objeknya lah, tapi efek susuk tu lah nak dipatahkan. Bukan objek. Objek tu tak ada benda. Seriously. Sama juga dengan orang yang ambil ilmu kebatinan. Kalau dia macam saya tak sedar kan saya belajar salah. Tapi bila Allah kasih hidayah, saya bertaubat, saya bersyukur dan saya tak mengulangkan lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau pesakit pula yang dah ambil benda-benda yang dia tak sedar. Okey. Dia ambil wafak. Okey. Dia ambil apa lagi? Tangkal. Ambil pendinding dan sebagainya. Jangan risau, taubat aja dan jangan ambil lagi. Dah tu je. Okey? Sebab kita ni manusia, kita jahil. Allah kasih kita jumpa dengan perawat yang anda jumpa tu, mungkin seorang perawat Islam, dia tegurkan anda, ataupun anda tengok podcast ini, tengok YouTube Ruqyah dan Mantra ini pun semua satu hidayah daripada Allah untuk kita tobat kepada Allah. Dah, that's all. Alhamdulillah. Amin. Kan? So macam kalian buat ni semua ni sebenarnya adalah bukan setakat podcast untuk nak cari populariti. Sebenarnya satu bidang dakwah. Betul. Nak sedarkan saudara kita yang mana kadang-kadang Masya-Allah, dia tak pergi ke masjid, tapi hati dia nak tengok benda ni, dan kerana dia tengok kau punya podcast ini, dia rasa macam, ya Allah, InsyaAllah aku dah buat benda salah rupanya. Anda selamatkan akidah dia sebenarnya. Masya-Allah. Dosa paling besar ialah menduakan Tuhan, syirik kepada Allah, percaya benda-benda khurafat, percaya benda-benda tangkal ini boleh menyelamatkan dan melindungkan kita, tapi anda dapat selamatkan saudara anda punya akidah. Besar pahala korang ni. So teruskan podcast ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kalian. Allah sihatkan kalian. Dan Allah lindungi kalian. Kerana aku diberitahu korang untuk berumur pun kau bawa datang sini. Kena bawa. Kena bawa. Bagus. Kena bawa. Terpaksa lah, pasal nak tunjukkan, untuk sedarkan masyarakat lah bahawa mereka masih ada, dan jangan pergi tempat
perubatan seperti itu. Ya, pasal sebab yang tok-tok bomo ni semua kan, diorang punya kata-kata ni macam tuan cakap lah tadi, dia very effective. Dia macam I will take care of you kan, macam gitu. Macam cara dia, aku tahu kau susah kan, aku kasih kau senang. Sebab kadang-kadang masyarakat kita pun silap juga. Sebab diorang nak cepat baik. And then nombor 2, dia nak tengok magic. Nak instant kan. Dia nak instant and dia nak magic. Macam perawat baca-baca Quran ni, dia kan lambat. Ada satu makcik Haugang ni, minta maaf kalau ada makcik Haugang, saya minta maaf Ada satu makcik Haugang ni, okay, dia datang, saya datang rumah dia. Saya ingat waktu tu saya datang rumah dia. Dia cakap, saya ni dah sakit dah lama dah. Dia kata dah lama sakit. Dia kata dah pergi berobat sana sini, jumpa ustaz macam-macam, tapi semua lambat, leceh. Sebab apa dah macam gitu? Yelah, satu nak kena buat amalan, nombor 2 kena zikir-zikir, habis dia rawat pun lambat. Jadi satu hari ni kawan dia kata, kau pergilah kat satu tempat ni. Okay, so tempat ni yang rawat ni orang bukan Islam. Jadi dia pakaikan dia satu baju kuning, lepas tu dia pukul dengan dia punya apa tu, cemeti tu, dia sebat pap. Saya kata, makcik tak sakit ke? Dia kata tak. Lepas tu apa jadi? Baiklah, saya kata. Lega, dia kata. Baik. Tapi makcik berapa lama baik? 3 bulan. Lepas tu teruk dah aku. Artinya kita jangan terpedaya tau. Setan ni, kalau kau pergi berobat dengan orang yang pakai jin, dia punya kata, saya ni ada hantu, saya ada jin. Sarhan datang jumpa saya, sakit kaki. So saya punya jin akan datang tengok, oh kau pun ada jin Nanti saya punya jin akan buat geng dengan dia punya jin. Kita kautin boleh tak? Kau baik sekejap. Okay, jadi dia percaya kat aku. Okey. Sebab jin dengan jin geng apa, so dia boleh kautin, dia boleh pakat. Jadi bila benda tu yang kita percaya, oh tukang ubat tu bagus, makcik tu kan. Sekarang ada zaman makcik yang boleh masukkan jin orang dalam badan dia punya assistant. Ada dekat Singapura. Kat Singapura ni kan, dia boleh masukkan dia punya pesakit. Kata kau ada sakit kan, Rusdi, dia ambil tu jin masuk dalam badan ni, nanti dia berbual. Nanti jin ini akan berbual, cakap apa? Yang buat aku ni bukan orang lain, mak mertua dia. Depan-depan orang dia cakap. And kita ni pun punyalah bebal, pergi percaya, pergi bergaduh dengan mak mertua. Benda ni dah banyak ada jadi dah. Ini yang biasalah, normal. Ini yang jadi perawat songsang. Ada seorang pasangan suami isteri datang. Waktu tu dia bukan suami isteri. Dia datang bawa baby kecil. Kita kan ada borang rawatan. Saya tengoklah kat status perempuan tu janda. So saya pun tak nak banyak cakap. Saya tanya buat masalah apa. Lelaki ni kata, ustaz, cek kita boleh tak? Kita ni ada sihir ke, ada saka tak? Okeylah, baca Quran je lah. Apa lagi kita nak buat? Baca Quran, baca tak ada benda. Tanya, tidur malam mimpi apa-apa tak? Tak ada. Mimpi ular? Tak ada. Mimpi nenek kebayan? Tak ada. Mimpi jatuh tempat tinggi? Tak ada. Semua tak ada. Baca Quran pun tak ada. Habis yang kau datang ni buat apa? Kau tak ada hantu ke? Tak ada gangguan. Sebab lelaki ni cakap, abang ipar saya ni, dia ni pandai scan. Dia ni ada ilmu yang boleh tahu, oh saya ni ada jin. Kau punya isteri ni, dia kata ada saka ni. Kalau kau tak ceraikan dia, nanti hidup kau susah. Jadi si bengap ni, minta maaf guna bahasa ni, memang bengap pun bodoh, pergi ceraikan isteri dia sebab kerana abang ipar cakap gitu. Astagfirullah. Dan perempuan tu waktu itu sedang mengandung. Astagfirullah. Jadi dia datang bawa anak, kerana mungkin ada orang kata kau biar betul. So dia macam tak sedap, dia datang jumpa saya. Dia kata, betul tak saya ni, keluarga kita ni ada saka? Saya tanya isteri dia, kau ni pernah belajar benda bukan-bukan ke? Dia kata, demi Allah, saya pun tak tahu saka tu apa. Dia kata, saya tahu SUCKER je. Dia kata, SAKA saya tak tahu. Artinya kita jangan mudah terperdaya dengan orang yang kata-kata boleh scan. Oh, ni muka Rusdi ada hantu kat 5. Ini perut buncit tu ada jin duduk tu. Padahal dia ni kaki mutabak malam-malam. Yang kau pergi bedal semua kena gini. Macam mana tahu? Dia scan? Ni scan lain. Contoh. Tapi tuan-tuan ibu, apa yang saya nak sampaikan adalah bahayanya saya dah tengok orang yang bercerai-berai ni. Lepas tu ada tukang obat yang mana kata boleh scan, akan tuduh benda gini saja, dan akibatnya rumah tangga hancur. Rumah tangga, family, semua. Bayangkan anak tu membesar dengan tanpa mak, dengan tanpa bapa disebabkan kerana tukang obat punya mulut yang tak bertanggungjawab ni. Ini mau kawan iblis ni, cakap tu terang. Masya Allah. Sebab apa saya kata benda begini? Kerana dalam hadis kan kata,
syaitan ni every day akan panggil semua tahu dia punya anak-anak murid dia punya pengikut soldier je kan di laut, di istana je di Laut Merah. Lepas tu nanti dia akan tanya satu-satu, kau buat apa, kau buat apa, kau buat apa, kau buat apa, sampai kepada satu syaitan dia tanya, kau buat apa? Syaitan itu buat, aku buat suami isteri berpisah. Maka iblis bila dengar dia pisahkan suami isteri, iblis pun suka, dia kata I love you. Naik pangkat. Iblis kata bukan setakat I love you naik pangkat. Iblis Nabi kata dia ni pakai crown, mahkota. Dia buka tu crown, dia bagi kepada mana-mana setan yang dapat pisahkan suami isteri. Tu sebab saya nak cakap dengan tukang obat yang konon-kononnya boleh scan dan sebagainya, bertaubat. Jangan jadi kuncu-kuncu iblis, laknatullah. Sebab apa? Anda macam mana anda boleh ada ilmu ni? Siapa yang bisikkan ke anda? Nabi SAW kena sihir pun Nabi tak tahu tau. Sampaikan Nabi berdoa dalam tidur Nabi, datang dua malaikat dalam hadis yang panjang mencerita bagaimana malaikat itu bercerita dan satu sama lain. Baru Nabi tahu dia kena sihir. Tiba-tiba kita dapat ilmu bagaimana nak menuduh-nuduh orang, ini buat, orang itu buat, memecah belahkan rumah tangga orang. Kan tak baik macam gitu. Ini belum cerita lagi pasal orang yang jual minyak pengasih kat online, kat Carousel dan sebagainya. Masya Allah. Geram betul aku kadang-kadang ni. Wah, dia sekarang masih berluasa Ustaz. Masih lagi ke? Tuan, tapi okey, mungkin tuan boleh kasih kita kasih advice sikit lah on tuan punya opinion dengan yang dah berleluasa ni, dengan yang jualan-jualan minyak pengasih dengan mudah boleh dapat. Saya nak cakap, saya tak nak cerita pada orang yang membeli lah. Okay. Untuk orang yang menjual ni, saya nak cakap satu sajalah. Okay. Kau bayangkan gini je, okay? Kau bayangkan satu ni saja tau. Ya. Kau jual tu minyak pengasih, tiba-tiba si Rusdi ni pergi beli. Contoh. Okay, dia pergi beli. Okay, engkau pula ada anak dara, dia pakai tu minyak ke anak dara kau. Akan kau rasa apa anak kau ikut kat dia? Kalau dia nak buat kahwin tak apa. Kalau dia buat tasyengo, ataupun contoh si Syarhan ni pakai minyak tu kenakan kat isteri kau, agak apa kau rasa? Ataupun si Kai ni ambil tu minyak kenakan kat nenek kau, atuk kau menangis, agak apa kau rasa? Nenek okey. Kalau kena kat abang kau, tak salah. Itu dah lain lah. Itu dah songsang habis dah tu. No, maksud saya adalah kau jual benda-benda yang jahat begini untuk nak rosakkan orang. Oh, tapi saya jual ni bukan untuk rosakkan orang. Saya jual ni untuk nak kasih suami isteri lebih akrab. Macam mana kau tak tahu dia takkan salah guna? Betul. Ini kita cerita kalau bina tu betul-betul efektif lah. Ya, tapi kadang-kadang pun ada pun yang kena kencing, tipu je. Greksi punya lah. Tapi untuk mereka yang beli pula, kau nak pakai untuk apa? Cakap terus terang, kau nak pakai sebab apa? Kau tak confident diri kau. Kau nak pakai minyak tu kerana kau nak dapatkan seorang wanita yang kau rasa macam cantik semacam, kau nak mempengaruhi pemikirannya dengan syaitan agar dia jatuh cinta dengan kau. Lepas tu kau apa? Kau kahwin dengan dia, kau sedap dengan dia, kau campak dia. Kalau besok benda tu kena kat anak kau, macam mana? Astagfirullah. So jangan buat benda-benda begini, tuan-tuan. Hentikan demand nak beli benda-benda yang jahat begini. Ini benda jahat tu sebab saya kata. Betul. Sebab dia merosakkan rumah tangga orang, merosakkan anak orang. Jangan beli benda-benda begini, tuan-tuan. Kalau dia kena kifarah kepada keluarga anda, bagaimana? So jangan beli benda-benda jahat, benda begini, tuan-tuan. Sebab nak buat minyak ni, yang kau nampak minyak apa? Minyak dagu je. Minyak dagu. Minyak dagu yang ambil bakar dagu orang lagi. Minyak apa lagi? Ini Tumenggung Ada bulu perindu Bulu perindu. Itu semua apa lagi? Apa lagi minyak yang kau nampak? Minyak atar. Minyak pengasih, minyak dijampi kan? Kau pernah nampak tak orang pergi kat kubur, korek keluarkan dia punya mayat, kasih duduk kat batang pisang, keluarkan dia punya lidah, potong tu lidah, masuk dalam botol, buat minyak 40 hari. Botol minyak tu dalam ada lidah. Dia ambil lidah mayat, potong, lepas tu masuk dalam botol untuk buat minyak, buat ibu minyak. Wih, wild lah tu. Itu Tok Bomo kat Tioman ceritakan saya. Dia dah tobat dah, tapi kifarah dia, anak dia bermasalah tinggal kulitkan tulang aja. Anak dia apa? Tinggal kulitkan tulang saja. Ya Allah. Sebab anda buat benda-benda jahat ni, tuan-tuan, syaitan akan cari jalan untuk rosakkan hidup anda. Dah meninggal dah Bomo ni. Okay? Saya dah jumpa ramai bomo-bomo yang nak bertobat, tapi kebanyakan dia kata memang akan makan diri. So jangan buat-buat benda beginilah, tuan-tuan. Minyak yang mustajab, yang jalan dia betul, adalah minyak daripada pondok abang yang boleh masakkan untuk isteri anda. Allah. Belikan minyak untuk abang. Sponsor. Okay, betul. Aku pun tengah fikir minyak mustajab tau. Aku kena scam hari ni. Tapi Ustaz, betul. Ya, tapi Ustaz Sufa pernah ada satu lah, kasih kita satu lah
yang Ustaz pernah ubatkan pula, pernah merawat pesakit yang kena minyak ni? Pernah lalui tak yang Ustaz tak boleh lupa? Kalau kena minyak ni tak serius sangat ada. Tapi kalau yang saya tak boleh lupa, perawat yang kena apa nak rawatkan orang, kena kat diri dia balik. Ini tahap yang paling teruk. Ada pesakit datang, jumpa barang sihir, macam bungkusan-bungkusan patung kat rumah dia. Okey, ini di Pahang di Pahang. So dia bawa, ada dekat 4 patung tu, dia bawa pergi ke jumpa perawat ni. Okey, dia tunjukkan bahan ni. So perawat ni pun dia ambil, bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat pembatas sihir untuk nak membatalkan sihir di patung tu. Tapi mungkin Allah nak uji dia. Allah nak uji dia, dan juga Allah nak ajar kita sesuatu. Perawat ni mula sakit. Lepas dia nak batal tu, dia mula sakit. Okay. So bila dia sakit ni, dia bukan setakat sakit macam orang yang kerasukan tau. Dia mula senak kat bahagian kemaluan. Lepas tu minta maaf dia punya kemaluan, dia punya buah mula membesar. Allah. Besar, lagi besar daripada watermelon. Dan boleh keluar darah. Ya Allah. So bayangkan daripada Pahang, dia pakai kain, dia naik kereta datang ke UDA, ke pusat rawatan kami, kerana nak minta tolong rukiahkan dia. Dia keluar jalan tu, depan kita tu bank, agro bank dia punya lantai tu penuh dengan darah dia menitis. Untuk dia nak datang kat pusat rawatan. Waktu tu saya tak ada, saya kat Singapura. Jadi perawat kita rukiahkan, memang dia tunjukkan saya gambar lah. Gambar dia minta maaf lah. Dia punya buah memang besar, tuan-tuan. Kesian. Waktu tu dia dah sakit, kita rawat. Lepas tu dia terus balik ke Pahang. After that saya tak follow up lagi lah dengan dia. Tapi saya nak beritahu, tugas perawat ni memang risky. Dia memang ada work hazard lah orang panggil. Kan, dia ada work hazard. Saya sendiri pun pernah kena gangguan. Tapi gangguan yang bersekis, saya nak pergi, saya kan duduk Johor kan. Jadi waktu tu saya kata saya nak pergi ke Sembawang malam tu. Ada kes rawat kes saka. Kan, dengan kes sihir kat mana, saya tak ingat lah waktu tu. Okay, kan dah berapa belas tahun lepas. So waktu Zuhur tu, nak dekat Zuhur tu, waktu tu Zuhur 1:30. Dalam 1:25 saya turun bawah ke dapur, tengok isteri saya tengah masak. Saya kata okey lah, nanti bila habis Zuhur saya turun bawah. Azan bunyi saja kat bilik komputer saya tu, isteri saya pekik kat bawah. Dia pekik. Kita kalau isteri pekik, kita buat apa? Kalang kabut kan. Tapi aku tak ada. Aku macam, alah tanta, lipas ni. Wah, jadi gitu kan. Isteri pekik. Kata, lipas apa? Dia kata, bukan, ulat. Ulat? Okey, saya turun bawah. Ingat saya tadi pergi 1:25, azan 1:30, 5 minit aja. Saya turun bawah. Dalam masa 5 minit saya turun bawah, saya tengok dapur saya dah penuh dengan ulat kecil putih-putih keluar. Tiba-tiba. So saya ni jenis yang takkan fikir hantu. Saya kata, ini tanda si kenit ni, kucing saya ni ada bawa tikus ke bangkai ni. So ambil penyapu, sapu. Sapu. Ulat makin banyak keluar. Buka dia punya apa, dia punya, kita waktu tu ada pakai meja yang ada pakai yang apa, macam kalangsi, macam yang kain meja lah. Kain meja. Keluarkan semua tong-tong, gas semua, tak jumpa punca ulat. Jadi saya kata, ini lain macam ni. Ambil air, bacakan ayat ruqyah, lepas tu kita azan, baca ayat ruqyah tu, kita renjis lah. Zaman tu nak cek botol spray pun kau ada emergency pun. So kau renjis, baru stop, tak keluar ulat lagi. Cuba kita bersihkan ulat tu. Dia ulat kecil tau. Dia kecil yang macam bergoyang-goyang. Dia tak tahu ulat apa. Ulat bulu tu. Bukan ulat bulu. Macam cacing lah. Bukan cacing. Dia macam maggot yang kecil-kecil. Yang putih. Okey. Tak tahu orang kata ulat apa. Yang Afrika makan tu. Bukan. Dia kecil lagi. Macam orang kata ulat mayat ke, yang selalu macam ulat yang kat corpse, yang bangkai lah. Ulat bangkai tu ada, yang putih-putih kecil tu. Kan. So saya just bersih. Saya buang. Masih ingat ada bau busuk tak? Ataupun just tak ingat lah. Bohong lah kalau saya bawa cerita. Aku ingat bau gitu. Tak ada, saya tak ingat. Saya rasa macam bau masak ke, bini aku tengah masak kari ke apa. Something like that lah. Aku tak ingat lah. Tapi mungkin apa yang terjadi? Kenapa? Kadang-kadang setan ni dia suka buat psikologi warfare kat kita. Takut-takut kan. Saya dulu tak mula-mula merawat kan, saya nak rawat satu kes saka. Saya ingat saya nak rawat satu kes saka tu kat Bundir tu. Esok saya nak rawat, malam ni tidur malam, nenek dia dah datang jumpa saya kat dalam mimpi. Kau jangan kacau, kau jangan rawat cucu aku.
ke kau jangan rawat anak aku, something like that lah. Tapi ada makcik rambut muka gitu datang dalam mimpi. Kau terbangun, kau astagfirullah, apa aku mimpi ni. Tanda lah. Dia memang kadang-kadang dulu zaman sekarang kau datang apa aku tidur je, tak layak dia kan. Tapi tuan pernah tak macam merawat? Tadi you cakap tadi dia punya jin boleh pakat. Pernah tak you merawat jin tu melawan? Nak melawan jenis macam mana? Baju koyak, tangan kena apa? Kena cakar, ataupun jenis yang paling teruk apa yang saya jumpa 8 orang pegang pun saya dah nampak. Itu ustaz tu yang 8 orang 7 orang kena pegang tu, ustaz tu. Pesakit tu ustaz? Ustaz. Hafal Quran lagi. Duduk kat Azhar 4 tahun. Pergi dekat Syria 2 tahun. Lepas tu duduk kat Jordan 3 tahun. 9 tahun kat Timur Tengah. Balik je kat Kedah, jadi gila, tak boleh semayang. Okey. Tak boleh semayang. Tapi dia jadi ketakutan. Tapi macam gitu, tuan tahu kira macam daripada dia apa, orang hantar ke? Bukan. Atau memang jin sana jin dia bawa balik? Sebab dia ni alim. Dia saya cakap alimnya dia hafal Quran 1,5 tahun. Hafiz 1,5 tahun hafal Quran. Azhar 4 tahun. Jadi orang yang alim, 9 tahun di Timur Tengah. Jadi kerana syaitan ni pun tak nak orang macam gini sebarkan dakwah. Jadi syaitan kacau dia tak boleh semayang tau. So daripada Kedah tu diorang hantar ke Johor. Dulu kena pusat rawatan kita ni tempat pembuangan pesakit. Berarti yang terus-terus pun hantar-hantar kat aku. Waktu tu aku muda lah, boleh handle. Sekarang bye-bye. Tak boleh. Jadi anda bayangkan hantar kat Johor tu, baca Quran 7 orang kena pegang je. Sebab dia punya mengamuk terlalu agresif. Bukan buat-buat, tak boleh buat-buat je. Ini memang terlalu agresif. Okey. Sampai penat lah. Saya ingat lagi kan, dia duduk tempat kita 1 bulan, baru dia boleh solat. Baru first time tu dia boleh solat. Kesian. 1 bulan kau. Dan dia ni jenis kalau masuk waktu, dia akan sebelum masuk waktu nak maghrib katakan dia dah mula jalan kaki untuk nak pergi ke masjid walaupun beberapa kilometer. Dia sendiri yang jaga solat awal waktu dan berjamaah. Tiba-tiba Allah uji dia tak boleh solat. Kesian tuan-tuan. Kesian, menangis-nangis dia cerita kat saya. Kan saya ingat lagi dia, kekesian. Tapi alhamdulillah lepas 1 bulan tu dia dah boleh solat, kita hantar dia baliklah ke Kedah sana. Kan saya doakan mudah-mudahan Allah sihatkan beliau lah kan. Sebab ramai kita jumpa orang macam ni. Kita jumpa ramai ustaz-ustaz yang mana Allah uji. Even kat Singapura pun ada juga ustaz datang jumpa aku tiba-tiba tak boleh mengajar. Kan? Tapi itu ustaz ada ARS, ada janggut semua kan. Buat dispatch ke apa, tak boleh mengajar. Ustaz dia bukan ustaz, bukan boleh baca Quran, merawat. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita sesuatu yang kita tak tahu kadang-kadang. So kita jangan anggap diri kita ni hebat. Selalu saya cakap kat perawat-perawat lain kan, kadang-kadang kita jangan ingat kita baca Quran ni kita hebat. Tidak. Kita baca Quran ni sebenarnya nak mengundang rahmat Allah dan pertolongan Allah. Itu sahaja. Kan? So apa-apa pun kembali kepada Allah. Tak kira kau ustaz ke, kau ustazah ke, kadang-kadang Allah nak uji kita sebab Allah nak beri kita kesedaran. Kerana Allah sayangkan kita. Kan bila kita kan kena sakit, Allah bagi kita pahala kesabaran. Allah tinggikan darjat kita. Kan? Jadi kita fikir positif je lah. Why Allah uji kita. Betul. Itu saja. Yang paling penting untuk menyucikan diri, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nafs lah. Yes. Yes. Tazkiyatun nafs. Tapi perkongsian yang saya rasa baik. Hari ni tuan ada kasih banyak take away lah. Banyak punchline lah. Yang paling saya terkesan yang masa episod nombor 1 tadi. Bahagian bahagian nombor 1. Yang tuan ada cakap tentang kenapa orang sibuk untuk panggil perawat-perawat tapi doa ibu tak minta. Itu kadang-kadang yang kita lupa. Kita banyak sibuk pergi yang jauh-jauh lah. Sama juga dengan dulu saya tengok banyak makcik-makcik sanggup habis duit pergi ke sana, pergi ke sini, saya dah pergi ke gunung ni, saya dah pergi ke pulau ni. Tapi kadang-kadang dia tak cari pun alim ulama kita, ustaz-ustaz kita yang kat Singapura ni pun berlambak apa yang boleh baca Quran, mufti kita ke, tok-tok imam kita ke. Carilah yang macam gitu. Dulu berapa lagi jauh-jauh. Lepas tu jangan lupa sedekah banyak. Sedekah tu sebenarnya salah satu cara untuk kita nak baik kan. Every morning kita sedekah.
Saya selalu cakap pesakit kita saya, kalau boleh sediakan tabung, letaklah RM1 ke $2 ke 10 sen ke every subuh, sedekah subuh dengan niat, ya Allah, bagaimana duit ni jatuh, penyakit tu juga jatuh dan keluar. Dan itu insya-Allah ramai pesakit kita amalkan, sembuh dengan izin Allah. Kita ni sebagai perawat ni jangan mentaksubkan. Kalau fikir bisnes kan bagus, setiap hari dia panggil kita. Kan bagus, every week dia datang kat pusat rawatan kita. Tapi itu bukan matlamat kita. Kita kalau tengok pesakit datang lalu kita rasa macam, ya Allah, apa salah. So tapi ialah kadar Allah, semua dengan izin Allah dan semua dengan kehendak Allah. So kita bagi hamba hanya tunjukkan jalan sajalah. Tunjukkan jalan. Okey, jangan taksub sangat dengan hantu ni. Kerana saya nak tanya Syarhana, anda merawat ni, pernah tak nampak mana-mana pesakit mati kena gigit Dracula? Tak ada. Pernah tak, saya nak tanya? Tak ada. Pernah tak Rujdi kau terbaca mana-mana nenek mati kena gigit langsui? Ada tak Kai? Mana-mana orang mati kena gigit dengan tuyul? Ada? Tak ada. Tak ada Kai. Jin, setan hanya menakutkan kita, menghasut kita, tapi dia tak boleh mencederakan kita. Betul. Kalau ada dah keluar dah news seorang makcik umur 80 tahun mati kena gigit dengan zombie, mana ada? Tak ada. Jadi kita jangan takut lah. Faham. Jangan takut. Faham. Yang bahayanya yang boleh buat kematian tu adalah ain. Yes. Pandangan hasad yang kita takut itu ialah kerana pandangan hasad ataupun pandangan kagum yang melihat kita. Yes, itu memang boleh kena al-ain. Itu sebab kita kena selalu baca doa-doa. Lalu minta perlindungan daripada Allah waktu subuh, waktu asar, untuk elakkan kita daripada kena pandangan-pandangan jahat. Dan yang paling penting sekali, banyaklah doa kepada Allah bila kita nak update benda kat social media. Mudah-mudahan tidak menjadi satu benda yang menjadi fitnah lah. Kadang-kadang kita letak gambar kita pergi holiday nak kongsi kebahagiaan, tapi kita tak tahu ada orang punya pandangan mata rasa macam eleng kau ni. Kan? Betul. Jadi kita sentiasa berbahagia dengan kebahagiaan orang lah. Yes, happy lah orang tu. Ya Allah, syukur dia dapat pergi holiday kan. Kita ataupun perniagaan, kita tengok bisnes orang tu maju, macam Pondok Abang ni makin maju. Kita bersyukur kerana bila dia maju, kita tahu dia akan bayar zakat. Bila dia maju, orang Islam kita, orang Melayu kita maju bisnes tu, kita patut bersyukur sebab dia akan tolong anak yatim, dia akan tolong ibu tunggal. Ibu tunggal ni baik-baik lah, janganlah budak ibu tunggal muda je kan. Maksud aku ialah makcik-makcik yang mana kematian suami kan, yang perlukan pembelaan dan sebagainya. Korang tak habis-habis fikir yang itu. Concern. Oh, concern. Itu nonsense nama dia. Masya Allah. Baiklah Tuan Herman, Masya Allah terbakar satu perkongsian yang sangat-sangat menarik lah. Betul. Memang tak cukup. Take aways dia banyak sangat. Kalau nak suruh uraikan balik memang banyak lah. Tak, saya memang sengaja kasi kau banyak-banyak. Tapi lain kali kalau kita nak, kita just fokus on one subject. Boleh. Betul. Subjek yang kita nak fokus mungkin contoh santau kan. Kat Singapura ni jarang ada santau. Tapi santau tu apa? Kau tahu tak, nak buat santau ni benda paling senang sekali. Kau cari kepala ular tedung, kau cari miang rebung, kau cari hati kucing, kau cari uri kucing sedang mengandung kan. Kau kata gitu lah. Mana senang? Dekat mana yang senang itu? Ada ingredient dia. Kepala dia ada berapa benda. Dia ada nak benda yang gatal, benda yang miang, benda yang tajam, benda yang melukakan. Lepas tu kau masukkan dalam periuk tanah, dan lepas tu kau pergi tanam selama 40 hari kan. Leceh. Mana ada senang. Tapi duit bagus lah kalau nak buat benda tu. Jangan macam-macam. Banyak lagi benda halal boleh buat. Alhamdulillah kalau fikir gitu lah. InsyaAllah. Baiklah, untuk you all yang suka dengan program ni, you all boleh tinggalkan komen-komen anda di bawah. Kalau ada soalan-soalan yang mungkin kalau you all nak tanya Tuan Herman, you all boleh letakkan komen anda kat bawah. Kita akan boleh tanyakanlah nanti kalau kita ada kesempatan, insyaAllah kalau kita bertemu lagi dalam satu masa yang agak panjang sedikit, mungkin kita boleh pergi ke tempat pusat rawatan terapi Al-Quran. Boleh, insyaAllah boleh datang kat Johor di Bandar Baru Huda sana. Kita boleh tunjukkan barang-barang yang kita dapat, barang-barang yang daripada Tok Bomo. Saya rasa saya masih ada lagi 2-3 tulang tu yang belum kita buang. Tulang kan, tulang yang digunakan untuk nak tutup perniagaan orang.
bangkai yang digunakan. Tuan Haji datang lah, kita boleh fungsikan dengan anda. Siapa nak kita datang ke tempat pusat rawatan terapi Quran, Ustaz Irman, boleh tinggalkan komen kat bawah. Nanti kita akan follow up dengan permintaan anda semua. Baiklah, Tuan Hirman, terima kasih. Tak tahu macam nak cakap terima kasih ni. Terima kasih banyak di atas sudi memberi saya masa untuk kongsikan dakwah ini. Terima kasih banyak dan keep up the good work. Okey, teruskan dakwah ini, teruskan sedarkan masyarakat. Mudah-mudahan saham akhirat untuk kalian sekeluarga, insya-Allah. Amin. Masya-Allah. Baik, semoga kita sentiasa diberikan hikmah untuk mengenal yang hak dan yang batil, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran walaupun kita bersendirian lah. Kerana di hujung setiap rawatan bukan nama manusia yang kita mencari, tapi kita mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ruqyah dan mantra mendendahkan yang tersembunyi, membongkar yang tersirat demi kebenaran dan keikhlasan dalam berkhidmat kepada masyarakat. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh Pondok Abang, di mana gerai makanan mereka berada di Clementi, Yishun dan juga di Botanic Gardens. Dan juga untuk frozen mat dorang boleh juga pergi choose dorang punya frozen dishes atau frozen prep meals dekat Junction 9 dekat Yishun atau dekat Bukit Gombak Pasar. Anda juga boleh bawa barang-barang dekat online dengan promosi kod RMXPA, dapatkan $5 diskaun dengan pembelian $30. Baik. Website dorang www.pondokabang.com. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.